Thailand, ke Korea pun ada juga isu-isu terpencil yang mana Islam bila dalam berita arus perdana mereka menggambarkan tentang IS, tentang pembunuhan dan sebagainya, zalim, kejam tu, ada juga isu kes-kes terpencil yang bersikap ekstremis. Dan bulan 5 ni 17 hari bulan saya dengan rombongan Astro kita akan berangkat ke Poland. Mufti Poland baru turun bulan 3 itu. Mereka menyatakan kebimbangan kepada Malaysia bahawa ada lebih daripada 15,000 pelarian Chechnya Muslim yang dipaksa dan disediakan makanan-makanan yang tidak halal. Jadi kita pergi ke sana bersama dengan kemungkinan Afin Syauqi juga akan pergi. Kita bantu macam mana nak tumbuhkan supaya negara-negara Jerman yang sekitar kita, Amsterdam dan sebagainya itu boleh supply produk-produk Islam untuk makanan itu. Sebab 15,000 orang ni tak ada siapa peduli halal ke haram makan. Itu yang bila Duta Aman Palestin Heliza Helmi cerita ketika mereka pergi di Syria, kotak-kotak yang berisi bekalan-bekalan sama ada makanan ke apa, bila hantar ke kamp-kamp pelarian, kotak itu juga direbus dan dimakan. Kita tak pernah lagi orang makan muka nasi lemak, tak ada. Daun pisang apa tak ada. Tapi di sana kotak dijadikan makanan, direbus, hancur itu dimakan. Itu yang berlaku pada anak-anak mereka. Tetapi kalau orang masa saya masuk bulan puasa tahun lepas tu ketika tengah perang, memang niat kami untuk ke Gaza melalui pintu atas daripada jabatan LMB daripada Jordan, tapi tak boleh masuk sebab ketika itu dah berlaku pembunuhan pada seorang tentera Israel dalam diam. Ketika itu Brigade Al-Qassam cukup hebat. Mereka bunuh tanpa bising-bising. Itu yang roket mereka boleh sampai ke lapangan terbang Israel. Mereka terdiam. Sedangkan Brigade Al-Qassam ataupun Gaza itu sendiri bukanlah satu negara yang kuat ataupun mempunyai hubungan senjata daripada luar negara, tak. Kalau tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah, cerita Gelora masih belum reda selepas Maghrib tu berkaitan dengan Iraq, mereka ada perjanjian senjata dengan Rusia dan sebagainya. Tapi tidak pada Gaza. Mereka hanya ada senjata yang dinamakan Ad-Du'a Silahul Mu'min. Mereka ada hanya senjata yang dikirimkan oleh kita semua. Mereka ada hanya senjata janji Nabi dalam hadis. Mereka adalah penjaga-penjaga Aqsa. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, bayangkan kalau anak-anak kita berada di tempat mereka, nescaya kita tak mampu. Anak sakit jantung, anak sakit ni keluar dah TV seolah minta bantuan. Kalau tuan-tuan perasan 2 hari lepas Ed Shine, dia keluar cerita anak dia tak ada tempurung kepala, nampak merah. Otak anak dia umur 2 tahun ke setahun lebih, masuk Ed Shine. Saya tengah makan tengok begitu Allah pilih anak dia untuk masuk ke syurga, tapi sakit sebagai asbab. Kita kalau buat tak peduli, buat tak kisah, Nabi SAW takkan mengaku itu umat. Sebab nak masuk syurga ni, tuan-tuan tengoklah daripada Abu Bakar sehinggalah salafus salih, mereka semua mesti menemui jalan susah, jalan payah, jalan sakit, jalan derita. Jangan ingat mudah kita semayang seronok, rasa nak semayang, rasa tak semayang, boleh masuk syurga. Cuba tuan-tuan tengok dalam kehidupan seharian ni, apa bantuan yang kita hulurkan pada saudara kita. Tak semestinya RM1, jangan salah faham.
Jadi kadang-kadang hari Jumaat duit tabung lalu je. Islam ni lah derma enggak marah. Itu yang kalau termasuk RM50 tu 4 bulan tak ada. Punya menyesal kenapa lah masuk RM50. Tak boleh ke RM4 ke RM5 tak apalah. Dia kalau boleh 50 save. Sebab itulah pemikiran, mentality. Tapi bila kita tanya nak masuk syurga ke tak? Oh, mestilah nak masuk syurga. Tapi amalan patut tegang. Kita muhasabah. Nabi sebut kan, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang bijak itu orang yang sentiasa muhasabah. Tengok diri dia, tengok kanan kiri dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan dalam mati Allah sekalian. Mungkin saya tak pastilah pengajian-pengajian lain macam mana. Kalau nak mengatasi anak-anak yang bising-bising ni, saya nak kongsi pengalaman. Saya tak semestinya menjadi kalau buat kat sini. Masa saya jadi imam dulu, saya sediakan tempat permainan mereka, terutama masa tarawih. Jadi di belakang masjid saya tu, saya pasang CCTV. Saya ada upah rela 2 orang. Kemudian saya beli mainan yang Kak Jaya tu, belon apa yang boleh lompat macam lah, yang permainan untuk kanak-kanak. Jadi mak bapak dia datang masjid, dia tinggalkan anak dia situ dan dia rasa selamat. Pasal apa? Ada orang jaga, ada CCTV dan sebagainya. Jadi mungkin surau tuan-tuan pun boleh buat di belakang dan sebagainya supaya tidak mengganggu. Dan canggih kan, sama kadang-kadang canggih. Beli yang kamera yang ada IP tu. Tuan-tuan ada internet kan, ada WhatsApp semua, ambil IP tu. Boleh, semua orang boleh install IP tu, tengok kamera. Oh, anak tu main. Tapi janganlah bila ustaz ceramah semua tengok handphone tu anak. Bila nak dengar ceramah, teknologi lah. Sebab tu saya cukup marah kalau saya ceramah, saya tanya Tok Bilal, PA system mana? PA system bilik dia kat sini Ustaz. Wire mana? Yang tu saya tak tahu. Saya marah. Pasal apa saya marah? Maksudnya awak tak bersungguh-sungguh, tak menjiwai tugas awak. Tengok Bilal bin Rabah. Bila kewafatan Nabi SAW, Bilal berhijrah ke Yaman. Bila Sayyidina Bilal berhijrah, dan dalam tempoh masa yang lama kerana rindu pada Nabi SAW, Sayyidina Bilal balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, cucu Nabi Hasan dan Husain, Bilal balik. Bila sebut Bilal balik, tolonglah azan zuhur. Ketika itu kami rindu nak dengar suara muazzin Nabi Bilal. Bila Bilal naik atas menara, Bilal azan, tak sempat sebut asyhadu anna Muhammad, tak sempat sebut nama Muhammad, itu Bilal menangis. Dan penduduk Madinah datang, Bilal, suara Bilal ingat zaman Nabi. Datang, ramai. Itu suara yang lama dah tak dengar azan selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi saya cerita daripada pertemuan yang pertama kita tadi. Saya nak mengajak tuan-tuan, saudara-saudara se-Islam saya, ambil sikap. Pertama, jangan suka salahkan orang. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kita ni betul. Kalau Profesor Muhayyad dia selalu sebut, jangan sibuk tanya apa yang orang beri, tanya apa yang kita bagi. Ini sibuk tanya, kenapa bini aku ni muka masam. Bini kita kerja, kita balik-balik menyandung, buka TV yang kopi O satu, roti canai dua. Dia ingat kena mampang. Kawan tu pun balik kerja tu lah perempuan. Tu yang ada kajian barat. Orang perempuan dia kalau stres, barat kaji, tak tahulah betul ke tak betul. Orang putih dia kaji, dia kata ubat hilang stres. Tapi bagi orang perempuan je lah, cium ketiak suami. Barat kaji, dia kata nak hilang stres, dia cium ketiak suami. Tuan bayangkan, kan? Orang perempuan pun, betul ke Ustaz? Bayang ketiak suami dah lah, bulu ketiak sampai pusat. Takut bukan hilang stres, hilang nyawa. Kan? Tapi di barat kaji, nak hilang stres macam mana? Dikir majlis ilmu. Tuan-tuan yang hadir pada malam ni rasa bersalah tak dengar berita?
Rasa bersalah tak duduk kat rumah? Tak kan? Pasal apa? Datang masjid, tapi kalau dia pergi dating kat Ramadan dengan perempuan lain, rasa bersalah. Sebab tu bila kita duduk dalam masjid ni, majlis zikir ni dia mendatangkan ketenangan. Dan majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis mayang adalah majlis zikir. Majlis baca Quran adalah majlis zikir. Saya bukan sebut pasal zikir yang nari tu. Saya dah kata ni ada yang baru sampai dan sebagainya. Kita ikut muzakarah fatwa. Kalau fatwa dah haramkan ataupun tidak boleh diamalkan di Malaysia, okey, fine. Lebih baik tuan-tuan sami'na wa ata'na. Sebagai contoh. Siapa yang mengaji kitab Imam Syafi'i sebagai contoh? Dalam mana-mana kitab, baik daripada kitab mula-mula Ar-Risalah dan sebagainya, tidak dinyatakan oleh mazhab Syafi'i tidak boleh berfatwa. Tak ada siapa cakap. Boleh tak kalau saya habiskan dekat pukul 9? Boleh? Tak ada lah, bukan macam tak ikhlas ke apa. Sekatilah sebab mikrofon saya pegang. Kan? Tidak ada halangan untuk mana-mana orang mengeluarkan fatwa. Okey, fine. Tapi tuan-tuan, bila kita mengaji, kalau Yusuf Qaradawi, Dr. Yusuf Qaradawi dia buat Fiqhul Awliya. Orang yang mengaji pengajian Islam yang hari ini, dia akan ada belajar Fiqhul Mu'asirah, hukum fiqh semasa. Kena daripada tradisi tu nak kena disinkroniskan istilah dia. Bila tak ada halangan untuk orang berfatwa, maka siapa-siapa pun boleh bagi fatwa. Isu yang paling dekat dengan tuan-tuan sebagai contoh, isu ASB. Tuan-tuan buka website www.zaharuddin.net. Kita tahu dia tokoh dalam bidang kewangan Islam di Malaysia. Saya kena sebut tu, saya kata PhD saya dalam undang-undang tapi dalam Islamic banking. Bila mana saya akan sebut nanti, yang ini saya akan sebut jam masuk ke hudud. Boleh sebut? Ada rakam, jangan risau. Bertenang. Anak-anak bertenang. Tak faham kan? Tak faham. Ni ustaz cerita apa ni, hudud dan bila mana Zaharuddin bagi pendapat peribadi dia, secara teknikalnya ASB itu haram. Majlis Fatwa Negeri Selangor menyatakan haram. SAC ataupun Majlis Nasihat Penasihat Syariah BAN menyatakan haram. Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan harus. Kenapa? Soalan yang sama, hukum yang sama, jawapan yang berbeza. Ini saya bukan nak bawa gempa ke, betul ke Ustaz? Tak. Hujah masing-masing. Adakah orang yang berada dalam muzakarah fatwa kebangsaan itu tak beriman ataupun tak takut Tuhan? Sebab tu akhir sekali dia akan balik pada kita. Awak ambil SB ni untuk apa? Sebab tu di antara perkara yang mengharuskan dalam hujah muzakarah fatwa, yang kalau tuan-tuan buka website dia secara ringkas, tapi saya jumpa personally sebab saya buat kajian. Dia kata apa? Kalau tak ada orang berlampur dalam ASB sebagai contoh, kalau kat Malaysia ni indeks saham yang kita belajar semua tu, ASB yang dikeluarkan oleh PNB, Permodalan Nasional Berhad, memang sepatutnya kalau nak ada bank Islam ni, dia kata mesti lebih daripada 80 manpower bank Islam baru boleh nak kata totally halal. Tapi Bafia Atap Bank Islam 1984, mula-mula bank Islam sekali, yang pertama di Malaysia, Tabung Haji. Kemudian bank Islam, mula-mula bank Islam di dunia. Bank di Pakistan, mereka menyediakan Qardul Hasan, pinjam RM1, bayar RM1. Itu mula-mula. Tetapi kalau bank buat macam tu, mana datang keuntungan?
Macam mana nak upah staff, nak upah ni dan sebagainya? Maka mereka terpaksa letak modal saham tadi tu pada Maybank. Letak pada Maybank. Bila letak dalam Maybank, ada isu percampuran sumber judi, sumber ni. Sebab tu kalau dia kerja guru, kata ulama, cukup gajinya dia kerja guru. Maknanya kerja guru ni halal. Tapi kalau ditanya mana sumber yang dibayar gaji guru tu oleh kerajaan, contoh, dia kalau gaji dia akan sampai cukai arak, cukai judi, cukai semua. Lepas tu kita hidup ni. Lepas tu yang last sekali, masa zaman ayah-ayah kita, atuk-atuk kita, dia tanam kat belakang rumah, dia pancing dekat sungai, dia bagi kita makan halal. Nak makan ikan keli ada, ayam kampung ada, telur. Kita hari ni terpaksa keluar duit kita, duk bayar sana, bayar ni. Yang kita rasa halal, pasal apa? Kita kerja cikgu. Halal, pasal apa? Kita kerja imam. Tapi bila orang yang kaji sumber-sumber, dia pening kepala pasal dia kata, oh, judi pun ambil, ni pun ambil, ni pun ambil. Sebab tu cukup kata ulama satu dia tanya, kerja apa? Cikgu halal. Contoh ni, kita bukan kata kerja cikgu kan salah faham, jangan salah faham tak. Mereka kena dengar elok-elok. Begitu banyaknya syubhah. Memang lagi soal halal mubayyin wa haram mubayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Kalau pergi pasar, ikan keli sepatutnya besar tangan ni, tiba-tiba besar apa? Kata almarhum Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahmul Mali berkaitan dengan halal dan haram, dia kata apa? Bila isu ini datang taradud dalam hati tiba-tiba cakap, macam mana ikan keli besar tangan tiba-tiba besar apa? Ikan keli ni makan apa? Makan orang apa? Jadi bila dah tertanya-tanya tu, dia jatuh berkaitan dengan syubhah. Bila mana ada dua pendapat yang kata halal, kata haram dalam isu ASB. Tuan-tuan yang nak melabur kat ASB ni, yang sekarang nak buat loan Maybank untuk melabur dalam ASB, kena tanya apa purpose, tujuan. Sebab dia akan balik kepada kita. Kalau kita tak mengaji, kita ikut taklid bodoh, taklid jahil. Orang semayang tengok, dia pergi surau dulu, orang tua semayang sengit, dia pun muda-muda semayang sengit. Pasal apa semayang sengit? Tu atuk-atuk semayang sengit. Dah lah, atuk kan dah tua, tak larat angkat leher. Yang kita muda pun semayang sengit apa? Tu semayang orang sengit. Sebab tu kena belajar membebaskan diri kita daripada taklid jahil tu ni. Bila dia faham, oh gini. Kalau rasa sakit pas adu ahlan zikr, tanya orang yang berada di lapang. Baik, saya tak cerita dulu, cuma saya nak beritahu tu. Bila mana orang sibuk nak laksanakan hudud di peringkat sarjana, penulisan saya memang berkaitan dengan undang-undang Islam dan bil ataupun rang undang-undang. Boleh saya sebut dalam surau ni daripada Kementerian Dalam Negeri kan? Tak, saya cakap benda itu. Saya cakap macam ni tuan-tuan, perempuan. Ramai orang nak laksanakan hudud tanpa melihat bagaimana hudud nak dilaksanakan. Orang hanya sibuk, kita nak buat hudud, tapi orang tak tengok bagaimana. Maksud saya sebut bagaimana ni, kenapa kita tak ambil contoh? Contoh Brunei. Baru-baru ni kan hujung tahun lepas buat satu seminar di PICC. Otak-otak hudud daripada Brunei ni datang. Dia kata apa yang hebat dengan undang-undang hudud ni? Bila mana tidak akan ada amendment. Sebab ni undang-undang last. Nak amend apa lagi, takkan potong tangan nak cincang lah. Last, main potong tangan. Tetapi mereka ada berperingkat, dipanggil tadarruj. Ada 3 fasa. Fasa yang pertama, bila mana fasa itu ditinggikan dulu hukuman. Dan bila bil persendirian yang nak dibawa oleh
Kerajaan Negeri Kelantan yang belum didengar lagi. Tak tahu sempat ke tak sempat, tapi saya yakin dan percaya Presiden parti tersebut telah sebut kita tak nak tergesa-gesa, tetapi bilnya telah ada. Sebab tahun 1993 bila mana budak itu diprotes oleh Tun Mahathir disebabkan tak boleh membezakan antara zina dan rogol. Dan kebetulan ada satu kes yang diperjuangkan oleh sister Islam di Pakistan. Saya tanya tuan-tuan lah, kalau nak pergi Pakistan dengan London, mana tuan-tuan nak pergi? Kena jujur ikhlas. Kenapa nak pergi London? Pakistan undang-undang muda tu, London common law. Kenapa nak pergi Pakistan? Tak nak pergi Pakistan. Sebab tu nak kena faham ni, bagaimana nak buat urut ni nak kena faham. Sebab tu orang tulis kat Facebook kata NGO Islam seluruh dunia kecuali tu memperjuangkan urut, yang lain tak perjuangkan urut pun. Saya nak sebut bagaimana ni. Baik, satu kes di Pakistan, kes nama dia tuan boleh Google dalam, boleh tanya Ustaz, Google dengan Ustaz Wiki. Kes Safia Bibi. Bila mana dia seorang yang buta, dirogol oleh pakcik dia. Dia pergi ke mahkamah tuduh pakcik dia rogol dia. Sebab dia buta, orang yang kena rogol ini dituduh qazaf. Dia nak minta keadilan daripada mahkamah, mahkamah hukum dia dengan qazaf. Faham? Kenapa rogol dan zina tidak diterangkan dalam bil 1993. Cuma bil yang berhujung 2014 itu dia ada pro dan con. Kalau siapa yang jadi peruang kepada hak asasi manusia, Johar sebagai contoh, kita boleh je buat di Kelantan tu, boleh je buat. Kalau ada isu pertikaian, masuk dekat Mahkamah Federal, itu je. Nak buat boleh buat. Tetapi nanti kita bimbang Islam jadi buruk kerana itu. Tetapi nak hasrat, cita-cita semua orang Islam Kristian. Ada kata tak nak tu yang ulai kaumul fasiqun, ulai kaumul munafiqun, ulai kaumul kafirun dan surah Maidah. Jadi semua orang kena nak, tapi bagaimana itu perlulah secara tadarruj, berperingkat-peringkat. Contoh paling mudah apa? Kalau orang tu tak pakai tudung dan kata dia ahli neraka. Satu hari ada seorang mak datin dia tanya saya ni Ustaz, semayang buat, derma buat, tapi satu je ni dok rambut ni terjuntai lah, satu ni jambul ni, JJ jambul kan. Macam mana Ustaz? Saya ni neraka ke syurga? Saya kata, datin, dekat akhirat esok ada pertimbangan, ada timbang, mizan. Kalau baik yang datin buat tu Allah Ta'ala terima lebih berat daripada yang jahat, syurga lah. Tapi kalau tak, neraka. Bimbang rambut yang itu tu Allah murka sehingga Allah tak nak tengok pun kebaikan yang lain. Bimbang itu dia datin. Saya kata kat tu, dia puas hati. Sebab dia tanya Ustaz-Ustaz lain semua dosa. Tuan-tuan ingat hadis walaupun tidak berperingkat darjat yang tinggi, hadis kisah pembunuh 99 orang. Ingat? Dia bunuh ke 100 orang, orang yang ke 100. Habib tadi kata pun Allah akan ampunkan kamu. Islam ni dia ada hope, harapan. Jangan kita 100 orang confirm neraka. Kalau kita kata yang itu, orang makin jauh. Sebab tu balik dalam isu hudud tadi, kita kena sokong, tetapi jangan tergesa-gesa. Dalam keadaan yang relax, sebenarnya framework yang sebegitu dah banyak NGO dah hantar. Dan kenapa tidak kritikal sangat? Sebab Malaysia masih mengamalkan bunuh balas bunuh. Walaupun tidak dinamakan qisas, tetapi kita masih mengamalkan penal code bunuh balas bunuh. Qisas di Australia. Sebab tu kita tak suka bila mana yang orang bawa dadah orang Australia tu, mereka minta juga sampai hantar bukti, rayu jangan bunuh sebab negara mereka tak ada hukuman bunuh. Mereka bercakap tentang human right, tapi Malaysia bunuh balas bunuh. Cuma ada isu-isu yang lain yang perlu tadarus.
Dan untuk makluman tuan-tuan, kalau di mahkamah yang 356, 6 kali sebatan itu pun belum fully utilized, belum pakai sebelum ni lagi, macam mana nak buat sebat 80 kali sebatan? 6 sebatan pun banyaknya orang hakim tak putus 6 sebatan, nak sampai 80 sebatan. Kes Kartika Sari, bila hakim secara berpendirian 6 kali sebatan penuh maksimum, tapi akhir sekali bila dia jadi isu, dia dapat pengampunan sultan, tak jadi pun sebat. Sedangkan sebatan Islam, kalau tuan-tuan tengok itu, memang bukan begini, cukup sah, cukup litadi. Bahkan khilaf di kalangan ulama, adakah perlu sebat dengan rotan? Sebab dalam hadis tentang hukuman itu dilaksanakan, disebat dengan pelepah tangan. Apa yang capai? Selipar. Jadi Islam ni dia nak mengajar, mendidik, bukan nak menghukum. Sebab tu kalau kita setuju, tiba-tiba mana tahu rezeki dengan izin Allah, nama tersebut diluluskan, saya yakin dan percaya boleh indeks jenayah itu dikurangkan, InsyaAllah. Jadi saya tak nak cakap panjang. Mungkin ada yang terlepas poin-poin yang cuba saya sampaikan pada tuan-tuan perempuan. Saya mohon maaf pada malam ini. Patutnya kita lebih hebat lagi dengan tayangan yang boleh tuan-tuan saksikan sendirilah bagaimana di pihak Aman Palestin sendiri, mereka baru pulang daripada Syria, hantar bantuan. Dan sebab itu saya rela untuk menyerahkan diri saya, kudrat saya yang termampu untuk sama-sama membantu. Kadang-kadang bukan dengan wang ringgit, tuan. Kadang-kadang bulan puasa nanti kita kutip dekat jalan tar tu, kita pun bulan puasa kita jerit, tuan mari sedekah. Dan yang depan mata saya sehingga hari ini yang saya teringat lagi, orang buta. Dia buta. Dompet, tuan ingat tak tu? Tuan-tuan suka mendengar tu dompet plastik yang buka bunyi-bunyi tu kan, yang dia lekat. Yang si buta ni depan mata saya kata, dia tanya, ni tabung apa nak? Ni tabung untuk Palestin. Oh, Palestin. Dia rambut, dia buta, dia rambut dia keluar, ambil semua duit yang ada dan masuk. Doa, mudah-mudahan mereka selamat. Dia pulang jalan depan mata saya. Saya kata orang buta yang duit pun tak ada, bila dia kerana dia ikhlas, dia masukkan. Itu yang Nabi sebut dalam hadis, 3 golongan yang Allah Ta'ala cukup sayang. Bila mana tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu berapa dinar. Duit tak ada, doa. Doa pun angkat tangan susah, senyum kat tepuk. Kan sedekah. Jadi tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan ada Aman Palestin baru tahun ini, apa yang ada tuan boleh sumbang. Ada yang pernah kita jumpa pun, dia bagi cincin, mak dia pun bagi, kerana dia yakin dengan janji Allah. Dan saya sebut, memang Nabi sebut dalam hadis, kalau kita tak boleh semayang dekat Masjid Aqsa, kirimkan zait, kirimkan minyak pada mereka. Dan saya berkesempatan pergi bawah Masjid Aqsa tu tengok, oh memang betul Nabi sebut tu ada. Dia panggil macam store, lebih kurang lebih besar lah daripada surau ini. Saya tengok daripada atas ada grill dia. Inilah tempat minyak-minyak dikirimkan. Daripada Nabi sebut tu, hadis tu sampai siapa pergi, dia ada, kawasan tu ada. Memang untuk kumpul minyak. Sebab zaman itu tak ada elektrik, digunakan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Dan tuan-tuan yang insyaAllah sepanjang saya dengan Aman Palestin, mereka cuba sampaikan 100% pada orang yang berada di sana. Pada masa saya pergi pun, mereka buat jamuan berbuka puasa dan sebagainya, ada nama Aman Palestin pun memang ada. Benda ini tak perlu diragukan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana pihak surau sudi membenarkan saya dan sahabat saya yang daripada Aman Palestin untuk bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita dan ambil kesimpulan daripada
tazkirah peringatan yang cuba saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan. Pertama, ilmu perlu dipelajari sentiasa. Kedua, bila mana ada orang bawa berita perkhabaran, hendaklah kita tabayun ataupun filter dulu, tapis. Ketiga, tengok juga ada manfaat ataupun tidak, sama ada perlu kita sebarkan ataupun tidak. Keempat, berada dalam kehidupan akhir zaman ini sudah pasti banyak sangat yang perlu kita hadapi dengan bijaksana. Kelima, umur yang kita tidak tahu bila akan dipanggil balik ini, jadikanlah sesaat akan datang ini adalah tempoh kematian kita, maka beramallah sebaik-baik mungkin. Tunaikanlah perkara-perkara yang baik sebelum sampai zaman kita tak boleh buat benda-benda baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.